Salam guys. So masa awal-awal saya accident dulu, patah kaki. Masa tu saya kena guna wheelchair. Masa tu saya pakai wheelchair ni lah. Lepas tu jumpa doktor, dia suruh pakai crutches je sebab saya orang muda. Masa tu baru saya faham betapa pentingnya ada kerusi roda yang ringan dan senang nak bawa kat mana-mana lah. Wheelchair yang saya pakai ni adalah Merce Macaron wheelchair. So memang serius puas hati lah. Dia diperbuat daripada aluminium. Jadi memang ringan, boleh lipat dan muat untuk masuk dalam kereta lah. Seat dia ni diperbuat daripada PVC waterproof. Jadi kalau ada orang yang sakit kan, yang mungkin tak larat nak bangun ke apa, dudukkan dalam kerusi roda ni, dah boleh bawa untuk mandi, tak perlu risau untuk basah lah. Bahagian penolak dan kaki dia juga boleh lipat, jadi dia senang nak masuk dalam kereta. Brake pun ada kiri dan kanan, dekat tempat pemegang pun ada juga brake dia. Alright, so wheelchair ni boleh tampung berat sehingga 100 kg. So memang sesuai lah untuk kegunaan rumah, kat hospital ataupun siapa yang tengah dalam proses recovery. Kalau korang tengah cari wheelchair yang ringan, tahan lasak dan senang nak bawa, seriously, try Merce Macaron ni. Boleh klik link kat bio. Nombor 16.